Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey. Page 57 betul? Betul ke tak? Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ya. Okey. Pengenalan ringkas akidah Imam Al-Hawari. Ni saya ada lah kitab ni. Akidah Imam Al-Hawari. Jadi setelah selesai menerangkan ringkasan secara ringkas kerangka akidah yang dibawa oleh Imam Sanusi, sebenarnya kita meneruskan perbincangan berkenaan salah seorang ulama yang mendahului Imam As-Sanusi dalam menggunakan manhaj sifat 20. Dia adalah guru kepada guru Imam Sanusi, iaitu Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Umar Al-Hawari Al-Wahrani. Jadi Al-Hawari ni dia yang pertama lah. Jadi Imam Sanusi ni sebenarnya ambil dari dia konsep sifat 20. Ni jadi kalau kita tak kaji, kita tak tahu asal usul dia. Melalui pembacaan kitab-kitab yang dikarang dengan tujuan menceritakan biografi para ulama, didapati bahawa Syekh Al-Hawari pernah menuntut ilmu di kota Fes, Maghribi, Rawin lah. Salah seorang guru beliau di sana adalah ketua para fuqaha dan mutakalimin Al-Imam Abu Abbas Ahmad bin Muhammad Al-Qabbab atau Qubbab. Dia baca dua, Qabbab, Qubbab kalau tak salah. Al-Fasi. Okey. Lepas tu ngarang kitab Syarah Al-I'lam bil Hududi Qawaidil Islam. Syarhul I'lam bi Hududi Qawaidil Islam, iaitu merupakan syarahan bagi sebuah kitab matan akidah dan fikih yang dikarang oleh Qadi Iyad. Ni nak tunjuk kitab dia. Okey. Ini Syarhul I'lam. Jadi 3 jilid. Yang ni baru jilid 1 lah. Ada 3 jilid kat atas. Mukadimah dia tu memang Asy'ari habis lah. Kalian tak baca. Dekat bahagian akidah. Sebab Qadi Iyad tu Asy'ariyah. Lepas tu ini Al-Hawari. Akidah Imam Al-Hawari. Yang tipis lah. Ni beli dekat ni. Mana dekat Tunis. Syekh Zahmadi. Lepas tu dia kata, penelitian ringkas terhadap kitab Imam Al-Qabbab ini menunjukkan bahawa terdapat persamaan antara karya beliau dengan karya Syekh Al-Hawari. Persamaan ini dapat dilihat sama ada dari sisi kandungan atau susunan idea yang dibawa oleh kedua-dua tokoh ini. Antara yang dapat dinyatakan di sini, satu, persamaan susunan idea. Jadi kedua-dua tokoh ini menekankan keperluan mendahulukan perbahasan sifat wujud sebelum membahas sifat-sifat yang lain. Sebab apa? Kena tetapkan kewujudan Allah dulu. Barulah kita cakap sifat-sifat yang lain. Okay? So teks Syekh Hawari, kita cuba tengok. Al-I'lam atau I'lam annahu yajibu 'alal mukallafi syar'an qabla kulli syai'in ay ya'rifa anna Allah SWT mawjud. Kalau Al-Qabbab qauluhu ay Qadi Iyad fal 'ashru al-wajibat an taqida anna Allah 'azza wa jalla wahidun
kana aula bihi ayyudhkara wujudur rabbi subhanah wa hina izin yadhkuru sifatahu bima wasafahu bihi min sifatil jalal. Walakin ma dzakara min sifati atau ma dzukira min sifati yastalzimu wujuduhu subhanahu wa ta'ala. Jadi ada persamaan kat sini di mana dua-dua menyetapkan sifat wujud baru boleh ditetapkan semua sifat yang lain. Selain itu Syekh Hawari juga didapati terkesan melalui pengajian syarahan Imam Al-Qabbab dengan manhaj Imam Qadi Iyad dalam penyusunan perkara-perkara akidah. Qadi Iyad telah membahagikan perkara akidah kepada 4 bahagian. Seperti bahagian mengumpulkan 10 perkara. Kesemua 40 perkara ini adalah perkara akidah yang terkandung dalam ucapan kalimah syahadah. Sebahagian pertama adalah 10 perkara yang diyakini kewajipannya secara akal. Sebahagian kedua adalah 10 perkara yang diyakini kemustahilannya secara akal. Bahagian ketiga adalah 10 perkara yang dipastikan kewujudannya. Bahagian keempat pula adalah 10 perkara yang diyakini telah datang nas syariat berkenaannya. Ini adalah tentang pembahagian tadi, 10-10. Ini cara Qadi Iyad lah. Jadi ada kitab Al-I'lam. Matan Al-I'lam dicetak oleh Kementerian Wakaf Morocco. Itu saya adalah warna merah. Kecil. So dia adalah fikih. Dia adalah akidah lepas tu fiqah. Dan akidah dia Asy'ariyah. Imam Al-Hawari seolah-olah mengikut susunan ini dengan mendahulukan perbahasan sifat nafsiyah dan sifat ma'ani yang merupakan isi kandungan bahagian pertama yang membincangkan 10 perkara yang diyakini kewajipannya secara akal. Beliau melewatkan perbahasan sifat salbiyah kerana sifat-sifat ini dibincangkan oleh Imam Al-Qabbab di bahagian kedua yang membincangkan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Seterusnya Syekh Al-Hawari melanjutkan perbahasan berkenaan kenabian yang merupakan perbahasan pertama yang disebut oleh Qadi Iyad dalam bahagian yang ketiga. Okay. So ini adalah persamaan susunan idea tu. How diorang present idea tu. Dia start dengan sifat wujud, maka ia tarattab ala sifatin ukhra. Maka dia akan pergi kepada sifat-sifat yang lain. Jadi kalau korang buat kajian Muqarranatul Adyan, Ana tak tahu kat UIA macam mana dia orang punya thaqafah metodologi penelitian dia. Tapi kalau kami di Maghribi muqaranah, iaitu dirasah al-muqarinah. Dirasah muqarinah atau muqaranah iaitu bagaimana kita nak mengcomparekan adalah nak tak nak dia kena pakai jadual. That is the best way. So apa? Sifat pertama kita tentukan. Lepas tu okey, apa? Di sisi apa? Itu maksud dia. Bukan sifat, maksud sisi apa dulu. So what is the item? Begitu tengok persamaan dia. Tengok apakah perbezaan dia. Baru kita boleh tahu mana manhaj sebab tahrir mahal niza' dia. Lebih kurang macam itulah. Mansya'ul khilaf. Mansya'ul khilaf dia dekat mana? Baru kita boleh tahu. So, kalau dalam kes ini, kita tahu bahawa tujuan muqaranah bukan nak cari tahrir mahal khilaf. Tapi adalah untuk tahu usul. Kerana apa? Kerana dalam akidah ni perbahasan yang paling banyak orang bincang. Akidah yang paling betul, akidah salaf lah. Kan? Semua orang akan kata macam tu. Tapi macam mana kita nak tahu buzur dia, asal usul dia. Semua orang hatta Wahabi mengaku bahawa akidah yang selamat adalah akidah Rasulullah SAW. Semua mengaku. Berarti akidah yang paling itulah yang selamat. Tapi diorang tak boleh nak kata ini akidah Rasulullah SAW. Memanglah aku buat akidah Rasulullah. Asy'ariyah pun mengaku akidah Rasulullah SAW. So bila dia gaduh, saya ambil apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Saya pun ambil apa yang Quran dan hadis. Tapi kenapa kau tak nak tetapkan sifat bersemayam bagi Allah atau duduk bersila lendik bagi Allah? Jawab golongan Wahabi, jawab Ahli Sunnah wal Jamaah, lah, laisa kamitsli syai'un. Itu bukan Quran. Macam tu. So dia ada hujah dia, bukan tak ada hujah. Kerana antara satu ayat dengan ayat lain ada khilaf. So cara dia macam mana? Nak kena tahu manhaj. Okey, terima takwil ke tak? Bawa bukti Rasulullah SAW takwil. Memanglah Rasul tak takwil. Bukan berarti dia melarang takwil. Nampak tu. Bukti dia Al-Quran dah kata warasikhuna fil ilmi. Kecuali Allah warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Wakaf dia dekat mana? Itu taujih aqadi.
al-qiraat fi taujih al-aqadi. Nampak tu? Ya, itu ada satu tesis khusus macam tu. Atharul qiraat fi taujih al-aqadi, fi ikhtilafi atau fi taujih al-aqadi. Jadi bagaimana perbezaan qiraat menyebabkan ada efek di dalam ilmu akidah. Maliki yaumiddin, dua makna yang berbeza. Tapi ini khilaf dia tanawwu' atau tadaddud. Tanawwu' lah. Tadi itu takwil, ni tak takwil. Tak kisahlah. Tak kata takwil, tak takwil, kita khilaf. Bagi kami ni tak tadaddud. Boleh dijam'ukan. Jadi akhirnya membahas usul akidah itu penting. Contoh dia hari ini geng ekstremis ahli sunnah wal jamaah atau ekstremis, tak suka guna bahasa tu, tapi yalah, ekstremis Asy'ariyah ni. Ekstremis Asy'ariyah ni asalkan tentang Wahabi. Itu tak betul lah. Itu perangai yang saya tak setuju. Asalkan tentang Wahabi. So contoh dia apa? Tauhid 3 sesat. Akhir ni Wahabi ni kita kena sesatkan. Ana setuju sesat. Tapi sesat macam mana? Sesat kalau dia menyatakan dengan Tauhid 3 itu mensyirikkan orang yang beristighasah. Itu anak bagi anak sesat. Salah faham tentang pembahagian Tauhid. Tapi ada orang asal hentam Wahabi, so dia katalah, mana boleh Tauhid dibagi 3? Tauhid kan satu. Tauhid itu kan mengesakan Allah. Berarti itu satu. Mana boleh 3? Ni Wahabi bagi 3. Ni ikut Kristian lah, Trinity. Ini salah. Ini nama dia hujah yang jahil lah, yang ta'assub, yang kita tolak. Tak boleh hujah macam tu. Asy'ariyah menerima pembahagian tauhid kepada 3. Pegang 3 lah, dia jadi 4 lah. So kalau dia boleh jadi 4, berarti ada tauhid perbezaan. Ada. Perbezaan dia bukan taksim dalam erti memisahkan daripada satu entiti yang satu. Bukan. Dia bukan Trinity. Dia adalah sisi pandang. Sisi pandang sifat iftikar, berarti ada berapa? Sisi pandang sifat istighna, berarti berapa? Sisi pandang daripada tauhid ibadah, bagaimana? Sisi pandang dari segi tauhid asma' al-husna, ada macam mana? Itu je. Contoh dia. Dan ini diterima oleh Asy'ariyah. Dan nama dia sama, uluhiyah. Bukti dia Imam Sanusi guna. So kalau nak rad, kena cara yang betul. So, bila kita bahas macam mana boleh datang Tauhid 3, kita cari buzur dia. Orang semua kembali kepada Imam Ibn Taymiyah. So Ibn Taymiyah memberi makna yang berbeza dengan ulama lain. Lepas tu tiba-tiba datang Wahabi yang ekstrim pula hari ini, dia cakap lah, apa Tauhid 3 ni bukan sebenarnya ikhtirak dari tak ada lalu ada. Tapi dia adalah bagaimana mereka nak memudahkan faham ayat-ayat Al-Quran tentang akidah. Nampak ada orang twist macam tu. Sama. Sebab itu dia rasa taksiliyah. Kita panggil taksiliyah. Taksiliyah ni macam mana core dia, macam mana asal usul dia, macam mana punca kelahirannya. Ini yang banyak dibuat oleh ulama Asy'ariyah atau pengkaji-pengkaji akidah hari ini. Hatta Prof. Nakib Alatas, seperti dia tulis tentang the oldest known manuscript. So, okay, kita claim Islam yang dekat Malaysia atau kat Nusantara ni kena ikut mazhab apa? Wahabi ke, Salafus Soleh ke, nak kena ikut Asy'ariyah ke, nak ikut Maturidiyah ke, nak ikut Syiah ke? Syiah claim Islam pertama sampai Nusantara ni adalah Syiah. Yang pergi Wahabi pergi bagi. Memanglah Syiah, bukti dia ada kitab Bahrul Lahud. Bahrul Lahud tu cakap tentang Nur Muhammad ni akidah Syiah sesat. Tak betul lah, istidlal yang tak betul tu. Nampak? Ada istilah yang tak betul. Pergi bagi hak tu apa? Padahal kalau dia rasa taksiliyah, ini yang Prof. Nakib kata, the oldest known manuscript. That is the easiest way. Apa manuskrip yang tertua? Ternyata menurut kajian Prof. Nakib adalah An-Nasafi, berarti Maturidiyah. Tapi kalau anak tak, the oldest known manuscript adalah Sunan Bonang. Ini yang geng Leiden kritik Prof. Nakib. Dia kata sebelum Prof. Nakib dah ada dah tesis yang mengatakan Sunan Bonang punya akidah jauh sebelum the oldest known manuscript. Ini, dan nanti Prof. Nakib mengakui secara tak verbal lah. Ini bukan tak verbal, tak tasrih.
Iaitu Prof Nakib dia tulis dalam dia punya oldest known, dia punya historical fact, dinukil daripada Sunan Bonang. Dari Drewes. Drewes ni pengkaji Belanda lah. So itu perlunya taksiliah. Persamaan isi kandungan. Kedua-dua tokoh ini menekankan keperluan memahami hukum akal dan keterkaitan hukum akal dengan akidah. Teks Syekh Al-Hawari, hadhil aqaidu allati hiya al-wujud wal qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayat was samu wal basar wal kalamu wa kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman wa kaunuhu qadiman baqiyan mukhalifan lil hawadis qa'iman bi nafsihi wahidan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi kulluha wajibatun lillahi ta'ala la yatasawwaru fil aqli adamuha. Ya al-qabbab fa jami'ul muta'alliqati la takhlu min hadhihi al-aqsam as-salasah wa 'alayha madarul kalamil mu'allif bi hadhihi al-aqidah fal ashru al-wajibat kulluha bin qismil wajib aqlan wal ashru mustahilat kulluha min qismil mustahil aqlan wal ashru mutahaqqiq wujuduha wal ashru mutayaqqin wuruduha wa kullu dhalika min qismil jaiz aqlan wa muraduhu bil ashri al wajibat al wujubu al aqliyu bidalili muqabalatihi bil mustahilati summal jaizat. Kita boleh nampak tu. Okey, dua daripada perbandingan hampir samalah. Persamaan isi kandungan dia, pembahagian dia. Cuma evolve lah. Sebab tu kita kata 20 tu bukan mu'tamad. Cuma akal je tak boleh jumpa lebih dari 20. Dia cari boleh tak? Kalau-kalau pun dia kata apa? Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman. Asyairah bukan kata itu bukan sifat. Dia kata itu adalah af'al. Asma'ul Husna yang juga memiliki mushtaqqah minal af'al. Tu contoh dia. Wa addaduha wa hiya al-adamu wal ajzu wal qarahatu wal jahlu wal mautu wa samamu wa bakamu wa kaunuhu ajizan karihan jahilan mayitan asama a'ma abakam wa hudus wa turul adami wal mumasala lil hawadis wa iftiqar ila al mahalli wal fa'il wal syari' ila al mahalli wal fa'ili wal syariki fi dzati wa sifati wal af'al kulluha musahilatun la yatasawwaru fil aqli wujuduha wal jaizu fi haqqi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu li dzatihi. Ini sama Imam Sanusi ambil dari dia. Jelas Imam Sanusi ambil daripada dia. Okey. Kedua-dua tokoh ini menggunakan hujah yang sama dalam mengesahkan kewajipan Allah bersifat dengan sifat qudrah, iradah, hayah serta kewajipan sifat sidik bagi para nabi. Contoh dia teks Syekh Al-Hawari. Wa dalilu ala ittisafihi bil qudrati sana'na. Bil qudrati sana'na. San'una, iaitu apa? San'una jadi khabar. Wa dalilu ala ittisafihi bil qudrati san'una. Itu yang baru. Jadi dalil olehnya Allah SWT bersifat dengan sifat qudrah adalah dengan terciptanya kita. Itu baru betul. Li'annaha law intafat lama sana'na lama sana'na. Ini lama sana'na. Iaitu nescaya Allah SWT tidak akan menciptakan kita. Li'annal ajiza la yakhluqu syai'an. Kerana orang yang tak mampu tidak akan mencipta sesuatu apapun. Saya kata teks Imam Al-Qabbab wa dalilu ala ittisafi subhanahu wa ta'ala bil qudrati anna ijadal mawjudati minas samawati wal ardi wa ma fihima wa ma bainahuma dalilun ala al-qudrati. Idh yastahilu suduru dhalika min ghairi qadir. Jelas. Wadahan. Okey. Termasuk teks Syekh Al-Hawari, teks Al-Qabbab. Wa dalilu ala ittisafihi bil iradati takhsisuna bil wujudi wa ghairihi. Kalau teks Imam Al-Qabbab, summa takhsisu ba'dil kainati bi ba'di sifati duna ma siwaha dalilul ikhtiyar. Nampak? Dalilul ikhtiyar. Sama lah. Bil iradah, dalilul ikhtiyar. Istilah aja. Istilah yang dibezakan. Qudrah quwah. Contoh dia. Wa dalilu ala ittisafi bil hayati ittisafu bil qudrati wal iradati wal ilmi wal qudratu wal iradatu wal ilmu dalilul hayat. Sama. Wallazi yajibu fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam ittisafuhum bisidqi
Wa daliluhu al-mu'jizatu an-nazilatu manzilata qawlihi ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu anni fawajibu tasdiqihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ja'a bihi anillahi ta'ala jumlatan wa tafsilan. Walamma kana jaizan fil aqli an yursila Allahu rusula li hidayatil khalqi wa qamat dalailu qati'ah ala siyati irsalihim wajaba tasdiquhum fi ma ja'u bihi idza kanat al mu'jizatu ala syurutiha fa innaha qa'imatun maqama qaulillahi ta'ala sadaqa 'abdi fi ma qala an. Samalah. Sama kita boleh nampak. Jadi Imam Sanusi ambil dari Al-Hawari, Hawari dari Imam Al-Qabbab. Okey. Lepas tu dengan ini dapat disimpulkan bahawa Syekh Al-Hawari tidak hanya terkesan dengan kitab Al-Irsyad Imam Jawaini dalam penulisan beliau. Beliau juga terkesan dengan penulisan gurunya Imam Al-Qabbab pada beberapa sisi seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Hal ini merupakan satu bukti kukuh bahawa para sufi khususnya yang berada di dunia barat Islam tidak sekali meringankan ilmu akidah kerana akidah yang benar adalah kunci untuk masuk ke daerah kewalian. Ini yang nak sebut, inilah mazhab Imam Al-Ghazali rahimahullah. Macam Imam Al-Ghazali sebut dekat dalam kitab Ayyuhal Walad. Syarat untuk menjadi orang sufi, pertama i'tiqadun sahihun. Yang kedua taubatun nasuh. Yang ketiga Ayyuhal Walad. Kita disebut yang ketiga. Siapa ngaji dengan saya pagi tadi tahu. Yang ketiga istirdaul khusum. Minta ampun dengan musuh. Hatta la yabqa li ahadin alaika haqqun, sampai dia tak ada hutang orang lain. Itu memang susah. Istirdaul khusum. Yang keempat tahsilu ulumi syariah qadara ma tuaddi bihi awamir Allah taala fa ziyadatu ala hadzal qadari laisa biwajibin summa minal ulum akhira ma yakun fi najat. Nak sama dengan kitab Al-Madadun bihi ala ghairi ahli. Ni, boleh faham kan? Okay. Syekh Ahmad bin Al-Mubarak Al-Sijlimasi. Ini ulama Morocco. Ulama Morocco Sijlimasi. Meninggal tahun 1156, menyebutkan di dalam karya agung beliau Al-Dhahab Al-Ibris. Al-Dhahab Al-Ibris. Al-Dhahab Al-Ibris ni min kalami Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. So, Ibnu Mubarak As-Sijlimasi ni yang karang kitab Ta'aluqat tu. Risalah Ta'aluqat, banyak kitab dia. Radud Tashdid fi mas'alati taqlid. Dan tapi dia sufi. Bukti dia pun karang kitab Al-Ibris. Kalau geng-geng yang mengkafirkan Ibn Arabi, Al-Ibris ni jelas kafir. So macam mana kita nak senang? Ini mutakalim karang kitab tasawuf. Dan isi dia macam tu. Sebab apa, tasawuf dengan akidah tak pernah boleh beza, tak boleh dipisahkan. Dia adalah hasil daripada akidah yang khalisah. Tatkala mana Allah mempertemukan aku dengan beliau, iaitu Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, aku bertanya kepadanya tentang akidahnya. Beliau pun menyebutkan kepadaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak beliau tinggalkan walaupun satu akidah tersebut. Beliau pernah berkata kepadaku, sesungguhnya tidak diberikan futuh kepada seseorang hamba melainkan jika dia berada di atas landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada bagi Allah wali yang berakidah dengan selain akidah mereka. Jika dia berakidah dengan selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebelum mendapat futuh, wajib dia bertaubat dan kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah setelah mendapat futuh. Aku berkata, Sili masih kata, begitulah juga yang dinyatakan oleh Badruddin Zarkashi dalam kitab Syarah Jam'ul Jawami'. Sebenarnya bukan ulama Gharbil Islami, bahkan ulama Masyrik pun sama. Cuma masalah dia, orang-orang Masyrik hari ini tidak mengkaji betul-betul. Kalau Al-Azhar tak ada risalah kerana Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah tu memang alim kabir. Anak istifadah kitab-kitab dia sejak anak kat pondok ni. Jadi Al-Bayan tu anak dah baca waktu kat pondok. Tahqiq-tahqiq dia dah baca. Jadi ada orang yang duk kutuk-kutuk Syekh Ali Jum'ah ni, na'udzubillah min zalik. Ulama dikutuk-kutuk. Tapi kalau isu sebab dia tak setuju dengan Mursi lah, tak setuju dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu Han ke yang tak boleh tak setuju?
Kenapa nak kena ikut pula? Kalau Ana memang backhand sikit lah dalam bab ni. Ana tengok Malaysia ni dah jadi rosak sebab apa? Orang dah bertahun-tahun ditipu dengan memomokan bahawa yang hak adalah Ikhwanul Muslimin. Ini suatu benda yang menyebabkan korang jadi banyaklah orang Malaysia ni jadi confused. Sampai kat UIA sendiri yang terkejut. Contoh dia apa? Usrah. Itu adalah jenis pergerakan politik. Harakah usrah. Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu tak dihiaskan majlis dia adalah dengan menuntut ilmu, ngaji. Boleh usrah. Cari ustaz duduk mengajar. Kitab kulit ke kulit. Rujukan kepada kitab. Kalau urusan membersihkan hati dan lain-lain, itu urusan tarekat. Masuk tarekah, ada guru mursyid. Dia yang menentukan. Mengajar kita macam mana kita nak bersihkan hati. Zikir dia apa. Apa yang patut kita buat. Boleh nampak tu. Tapi anak maklum lah kat Malaysia bertahun-tahun lah. Bertahun-tahun dibawa cara pemikiran ke situ. Hasan Al-Banna, semuanya Hasan Al-Banna. Bacaan maksurat. So kalau anda baca Hizib Bahar, bid'ah. Hizib Nasr, bid'ah. Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad, bid'ah. Rasul tak buat. Maksurat tak apa, dia maksur. So bacalah Ratib Al-Attas tu. Ratib Al-Haddad semua daripada Quran dan hadis. Susunan dia beza sebab dia panggil Ratib Al-Haddad. So boleh tak anak nak tukar? Anak tukar. Maksurat anak ganti kepada Ratib Al-Haddad. Oh tak boleh. Kenapa nak ambil yang ulama buat? Ambil lah yang Rasul buat. Maksurat tu kan Rasul buat. Maksurat tu yang buat Hasan Al-Banna. Bukannya Rasul. Cuma berdasarkan hadis Rasul. Betul? Betul Ustaz? Kalau macam tu Ratib Al-Haddad, tu ulama buat. Mana ada? Cuba buka Ratib Al-Haddad. Awal sampai akhir semua nas lah maksur. Semua maksur awal sampai akhir. Ini contoh. So macam mana? Apa hujah ni? Nampak tu? Tapi di Malaysia tak. Di Malaysia already everything has gone blind. Tapi alhamdulillah lah, anak bersyukur. Anak tak belajar kat Malaysia. Abang anak tak belajar kat Malaysia. Kita tak duduk Malaysia. So kita tak terkena racun tersebut. Jadi di Indonesia dia simple je. Ikhwanul Muslimin awal-awal dia dah tolak. Bukan nak kata dia sesat, ajaran sesat ke apa. Tak. Tolaklah sebab apa? Sebab dia membawa agenda politik Islam yang mana di Indonesia dah ada kewujudan politik Islam sebelum Ikhwanul Muslimin. Iaitu dipanggil dengan Masyumi. Masyumi ni hidup sezaman dengan Ikhwanul Muslimin. Jadi dia bukan terpengaruh dengan Ikhwanul Muslimin, tak. Dia hanya macam mana gabungan kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia untuk memerintah Indonesia lah, berkuasa di Indonesia. Yang memiliki pertentangan keras antara Masyumi dengan golongan komunis waktu itu. Walau bagaimanapun dia tidak bersama golongan nasionalis. Kerana nasionalis dia tak kira agama, dia adalah nasionalis, dia nation state, dia nak Indonesia, keindonesiaan tu yang dipanggil, yang datang oleh Bung Tomo yang Sumpah Pemuda tu. Kami bangsa Indonesia, bahasa, satu jiwa bangsa tu. Contoh dia. Tapi Indonesia dah ada Masyumi waktu awal lagi. Gabungan daripada NGO ataupun kelompok-kelompok Islam. Yang waktu itu bersama waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tapi ternyata they cannot work together. Why they cannot work together? Dah akidah beza, nak work together macam mana? Wahabi dengan Asy'ariyah ni boleh gabung tak? Pergi makam, oh ni syirik. Aku pergi doa untuk parti kita lah, syirik pula. Syirik kau pergi makam buat apa? Contoh dia. Mana boleh duduk sama? Sebab tu lah hari ni ada kawan-kawan dalam Nahdlatul Ulama sendiri kata nak bergabung dengan Muhammadiyah yang kata gila. Mana boleh? Tak boleh. Bukanlah tak nak husnuzan. Kita kena husnuzan Ustaz. Tak boleh ni. Kamu mau sukanya pecah belah umat. Bukan masalah husnuzan tak husnuzan. NO je Nahdlatul Ulama je dalam isu FBI pecah. NO garis lurus, garis bengkong, garis apa, moderat semua ada. Awak tu. Tak boleh. Okey, yang betul FBI. Contoh dia golongan-golongan Habib Rizik untuk melawan Nahdlatul Ulama. Tak boleh juga. Sebab apa? Buktinya dalam nak sokong FBI, bila bersama dengan Habib Rizik,
Dan ternyata yang bersama dengan Habib Rizik juga adalah golongan Hizbut Tahrir, HTI. So nak tanya, kira-kira FBI nak terima tak Hizbut Tahrir? Dia katalah, oh kami tegas, yang beda-beda, yang sama-sama. Mana? Cubalah cakap perbezaan dengan Hizbut Tahrir, tak beranilah. Sebab dia front tu akan pecah. Akan gaduh. Ini samalah. Dulu Habib Rizik, pertama awal-awal dia sokong ISIS. Ada lagi video dia. Kami bersama demi melawan Amerika. Bila dah kantoi dia Wahabi dan dia ni, baru dia berbeza. Tak boleh. Sebab apa? Bila masuk politik, dia menjadi kepentingan. Itu yang nak kata. Masuk politik, apa pun yang berbau politik, dia dah menjadi kepentingan pribadi. Dia dah jadi kepentingan parti. Dia dah menjadi kepentingan kelompok. So you cannot. Dia akan jadi, bukan nak kata kena tolak politik. Tak. If you want to politik, you can go for politik. But don't say there is as a party, political party, if you follow this political party, then you are Islamist. So if you are not following this particular party, you are non-Islamic. Dan salah lah. Kalau you buat macam tu, itu kesalahan besar. Tapi itulah modal paling besar Ikhwanul Muslimin. Itulah macam mana dia nak promotekan dia punya idea. Sebab apa? Al-Jamaah. Yang kita dengar lah. Yang hari ini kita dengar jamaah berjamaah. Sebab tu anak kata Indonesia tak terkesan. Sebab apa? Indonesia dah ada parti politik Islam sebelum lahirnya Ikhwanul Muslimin. Dia waktu zaman dulu Masyumi. Lepas tu pecah kepada P3 kan. P3 ni semua kelompok ada. Macam sama lah, tapi kebanyakan Nahdlatul Ulama non-partisan menjadi non-partisan. Ada yang ikut Golkar, ada yang ikut PDIP, ada yang ikut P3. Tapi ada yang non-partisan, tak ikut politik langsung. Itu normal. Jadi sampai lepas Reformation baru banyak parti politik Islam. Bulan Bintang lah, PBB lah, apalah. So semua banyak. So I pun cakap dengan my friends, korang semua sokong PKB. Bukannya boleh bawa betul kan? Memang betul pun sampai sekarang tak betul. P3 bukannya P3 mesti betul juga. PKS lagi teruk. Jelas-jelas Wahabi, tak nak mengaku Wahabi. Apa, nak pilih siapa? PAN, sama juga. Tak boleh. So, kita cara yang terbaik adalah non-partisan. Non-partisan tu apa? Kita tak ikut mana-mana parti. Bila kita mencoblos, bahasa Indonesia nyoblos, bahasa Melayu dia pangkah. Pangkah yang mana? Pangkah yang paling masalah lah. Tu je lah. Itulah politik. Inilah yang Ibn Taymiyah sebut dekat dalam kitab politik dia, Siasat Syar'iyah tu, fi masalihil ibad. Dalam bab politik ni apa? Maslahah lah. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. So maslahah ni apa? Mana yang paling masalah, itu yang kita pilih, selesai. So kalau koma duduk di don yang mana pilih A lebih masalah daripada pilih B, pilihlah A. Kalau duduk di don yang pilih parti B lebih masalah daripada pilih A, pilihlah B. Kan aman. So macam mana? Itu korang ijtihad lah. Saya tak naklah bagi tahu. So Ustaz memangkah lah. Of course saya nak memangkah. Tapi Allah jadikan saya setiap kali time nak memangkah, saya tak boleh pangkah. Sama ada saya kat luar negara, atau kalau saya dah balik nak memangkah, rupanya nama saya dah dekat luar negara. Itu lagi lawak. Saya balik-balik nak pangkah tak boleh. Nama dekat kerabat. Allah. Aku balik. Contohnya. Ini dia lagi contoh. So ini nama dia baru betul, non-partisan. Academician kena non-partisan. Ulama kena non-partisan. So ulama dia berbicara sesuai dengan apa yang menjadi ijtihad dia. So kalau salah, kalau betul-betul. Itu ulama yang sebenar. So ulama kalau dia dah partisan, mana boleh dia kritik parti dia? Dia akan menurunkan harga parti dia. Buat apa? Mana boleh? So macam mana? Bila tengok mungkarat dalam parti dia, sama ada dia keluar buat parti baru, atau dia lawan dalam parti tu, atau dia diam je. Apa jadi ulama diam je? Ini yang Imam Ghazali kata. Ulama maksud. Sebab itu cara yang terbaik non-partisan. Dan semua kebanyakan leaders, political leaders yang ada kat Malaysia ni tahulah kalau Ana memang non-partisan lah dan tak suka parti, dan semua dah tahu. Ana diajak je masuk political party, masuk ada tawar ni. Tak kisahlah, semua jenis lah, tak payah sebut lah, semua jenis. Kecuali DAP lah, sebab DAP tak kenal saya. Saya kata awak. Tapi yang lain tu semua ada je tawar. Sebelum balik, waktu kat sana, saya bawa aja menteri-menteri, bukan menteri, bawa ahli politik, ahli parlimen. Ada yang bekas jadi menteri tu lagi lah lucu. Saya lari lah, saya tak nak bawa dia lah dekat sana. Saya suruh orang lain bawa.
Dia macam-macam lah cerita. So, jawapan dia, orang jangan berpolitik, ngaji je. Ngaji je. Kalau politik, habislah. Keluar daripada mulut ni, keluar yang baik, keluar yang buruk lagi banyak daripada yang baik. Lebih baik tak payah berpolitik. Kan? Betul? Lepas tu jangan marahan lah. Ustaz Aiman ni apa ni? Belajar agama, mengajar untuk tidak politik. Politik bahagian daripada Islam. Itu salah lah. Politik kepartian, itu salah. Politik kepartian itu salah. Tapi kalau berpolitik dengan maksud Rasulullah SAW menegakkan yang maslahah, itu tak ada masalah. Okay. Berkata Al-Mula Ibrahim Al-Qurani. Nampak tak? Mula Ibrahim Al-Qurani. Merupakan suatu hal yang berat bagiku jika aku mendapati kata-kata para arifin bercanggah dengan zahir kata-kata Imam Al-Ash'ari. Namun tidaklah aku merasai kesukaran itu jika ia bercanggah dengan ahli kalam selain beliau. Jadi geng-geng yang duk kafirkan Ibnu Arabi dan lain-lain ni, dia orang ni ta'assub dengan mutakalim lah. Mutakalim tak boleh berbeza. Padahal tokoh Asy'ariyah yang paling kuat lawan mutakalim tu Imam Al-Ghazali. Baca dalam Faisalul Tafriqah, baca dalam Iljamul Awam. Ana waktu pertama baca Faisalul Tafriqah, ana ingat lagi waktu tanah kat Morocco. Kitab Faisalul Tafriqah cetakan Darul Minhaj tu baru keluar. Ana baca tu, ana terkejut. Imam Ghazali ni terkenal tak pernah bila hentam seseorang disebut nama kecuali golongan falasifah, disebut falasifah. Mu'tazilah, Rawafid, Khawarij pun tak jumpa. Adalah mungkin tapi bukan sebarang rod, hanya memberi contoh. Adalah Ihya. Tapi Asy'ariyah ta'yin fi raddi ala mutasyaddid. Dia memang ta'yin mutasyaddid al-Asy'ariyah. Jadi dia mengakui ada Asy'ariyah yang mutasyaddid, yang tasyaddud. Itu yang ana berani kata tu. Ana berani Rod Ahbash ana kata Imam Ghazali berani. Tapi ini ada pendapat ulama dulu yang kata mengkafir-kafir. Contoh dia Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain. Narod balik lah nak kata. Kalau dia dah duk kafir ke orang, awak nak ikut kafir ke orang apa? Kenapa tak ikut Imam Abul Hasan Asy'ari yang kata jangan mengkafirkan? Ini nampak dah. Dalam maqalah Islamiyin misalnya, dia tak kata maqalah al-kufar. Namun tidaklah aku merasai kesukaran itu jika ia bercanggah dengan ahli kalam selain beliau. Walau bagaimanapun kebiasaannya, aku hanya berada dalam keadaan sedemikian untuk tempoh waktu yang sekejap sahaja. Sehinggalah Allah membukakan bagiku pintu kefahaman. Sebab selagi boleh difahamkan mengikut apa yang boleh didamaikan, maka kita usahakan. Dan ini yang kita buat hatta Imam Ibn Taymiyah sekalipun. Kalau korang nak tahu, Imam Al-Qurani, Ibrahim Al-Qurani ni cuba takwil kalam Ibn Taymiyah kepada tafwid. Nak kata sampai macam tu. Ini yang dibawa oleh Syekh Ali Jum'ah. Dan kenapa anak sangat-sangat sayang Syekh Ali Jum'ah? Sebab anak baca dalam tulisan dia, beliau kata tak ada masalah nak nukil Ibn Taymiyah. Cuma bab akidah yang bunyi macam tajsim tu kita buang lah. Itu je lah. Inilah takwil yang paling selamat. Mungkin kita tak faham lah kalam ni, kita jangan pakai. Okey, bab akidah kita jangan pakai. Kita pakai yang mana? Kita pakailah bab fiqah dia, bab hadis dia dan lain-lain. Nampak tak? Orang boleh ke buat macam tu? Ke nak jadi orang langgar semua? Tak boleh. Walau begitu, okay. Dengan sebab itu, jelaslah bagiku persamaan kata-kata mereka. Maka aku pun memperbanyakkan pujian kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Telah aku sebutkan bahawa tidak ada sebarang pencanggahan antara ahli sidik, walaupun secara zahirnya nampak bertentangan kata-kata mereka di beberapa tempat. Wallahu a'lam. Berkaitan proses penterjemahan risalah kitab Akidah Imam Hawari ini pula, saya telah menggunakan teks berbahasa Arab yang ditahqiq oleh Syekh Nizar Hamadi yang merupakan pakar turas akidah Asy'ariyah di Tunis sebagai sumber utama terjemahan. Manuskrip yang digunakan pakai dalam proses tahqiq yang dilakukan oleh Syekh Nizar adalah manuskrip yang tersimpan di perpustakaan Al-Nunaifar, Tunisia. Saya dah pergi dah. Perpustakaan Al-Nunaifar ni.
yang susah nak masuk. Itu ada manuskrip dia boleh nampak kat situ. Matan Imam Akidah Imam Al-Hawari. Aduh, bila nak khatam. Buka sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Boleh baca terjemah hadis sendirilah. I'lam annahu yajibu 'alal mukallafi syar'an qabla kulli syai'in an ya'rifa anna Allaha mawjudun. Wa dalilu wujudihi hudusu ajramina bidalili hudusi a'radina allati yu'ayanu wa taghayyuruha min harakatin wa sukunin wa ghairihima. Fasun'una, itulah saya baca. Fasun'una wa sun'u sa'iri alami dalilun ala wujudihi li'anna sun'ata la budda laha min sani'. Jadi ketahuilah wajib secara syarak. Wajib tu yajibu ala kulli mukallaf syar'an. Wajib secara syarak ke atas setiap mukallaf. Wajib dosa lah tadi, hukum taklifi. Sebelum kewajipan semua perkara agar dia mengetahui apa bahawa Allah itu ada. Pertama. Dalil kewujudannya adalah baharu jirim-jirim kita. Jadi sebab jirim kita ni baru, maka Allah SWT mesti ada yang menciptakan segala sesuatu. Dengan sebab baharunya sifat-sifat kita yang dapat dilihat gerak, diam dan lain-lain perubahan, maka penciptaan kita dan penciptaan seluruh alam ini adalah bukti kewujudannya kerana setiap ciptaan mesti ada penciptanya. Dan itu nanti benda-benda tu semua boleh rujuk pada slide-slide saya tentang dalil-dalil dalam ilmu akidah dan usuluddin. Okey, naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah kita cuba khatamkan pada hari Ahad. InsyaAllah dan Ahad ni. Cuba mana tahu khatam, kalau tak khatam tak ada apa-apa lah. Okey, aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Ada soalan? Doktor. Ya. Yang kitab akidah Sundang Bonang tu, bolehkah kita kata itu sebagai kitab akidah orang Melayu, kitab akidah ulama Melayu yang pertama tulis dalam akidah? Tak boleh. Sebab ana yakin sebelum Sunan Bonang tulis tu dah ada kitab akidah. Sebelum zaman Sunan Bonang. Sebab apa Sunan Bonang ni zaman sebelum Melaka. Tepat sebelum Melaka. Okay. So Islam dah berkembang pesat di zaman Kesultanan Pasai. Kesultanan Pasai. Jadi kalau Kesultanan Pasai ni dah berkembang pesat, berarti tentu ada kitab akidah yang diajarkan pada zaman Kesultanan Pasai, iaitu zaman Ibn Battutah datang. Cuma kitab dia apa kita tak tahu. Salah satu kitab yang kita pasti tahu adalah Bahrul Lahud karangan Syekh Abdullah Arif. Jadi kemungkinan itu the oldest known manuscript, dan manuscript dia ada. Cuma umur manuscript itu tak adalah tertua. Dia salin dari yang baru. Cuma Abdullah Arif tu umur dia adalah dia murid kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Cuma yet to be discovered, kita panggil, or to be researched lah, to understand dia punya status Abdullah Arif ni. Betul ke macam Ustaz Wan Sahir kata dia ni murid kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, atau Syekh Abdullah Arif ini adalah yang datang terkemudian. Tapi manuskrip yang available tersebut adalah manuskrip yang ditulis abad ke-9 atau ke-10 kalau tak salah. Tapi ada dekat Leiden manuskrip tersebut. Dan anda dah baca dah. Cuma itulah, datang orang yang tak faham, dia kata Abdullah Arif ni Syiah sebab ada Nur Muhammad. Itu kan kata susah. Okey, lagi. Soalan lain? Tadi ada mesej. Assalamualaikum doktor, apa kelebihan baca dalil khairat? Kelebihan dia selawat lah. Apa kelebihan dia selawat? So baca tu kerana selawat. Selawat tu disusun oleh Imam Juzuli tu sesuai ikut apa the nature of the day. Kita panggil. Dan dia sebutlah Allahumma salli ala Muhammadin, apa macam-macam lah. Apa sesuai dengan akidah, Asy'ariyah dan lain-lain. Ada pembahasan dia. Nanti next time insyaAllah nak tulis. Dan doakan kita nak terbitkan dalil khairat. Kalau jadi dalil khairat naskah Malaysia. Dalam bentuk yang sangat-sangat cantik. Itu insyaAllah. Harap-harap JAKIM setujulah. Sebab patutnya nak cetak di bawah JAKIM. Tu. Kita tak tahu insyaAllah. Okey, soalan lain?
Dah tak ada soalan? Alhamdulillah. Boleh tidur awal. Okey. InsyaAllah aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada.